depan tu ada orang tengok ada. Dah tu punya asal serat. Ha? Punya serat tu tunjuk pokok dia je. Dah dapat pokok tu apa? Kita ada tengok lagu mana tu? Tunggu dia. Tak tahu. Bagi mesti nak hantarkan kita habis ni. Kalau mana tu tu. Dia yang tak tahu. Betul tak? Dia yang kita demo kan juga. Tak tahu dulu tempat ni. Tak best far ya. Dia adalah far dia ada tak higher ya. Tak ada kabel ni macam. Tak best. Kita pun nak dak. Mantap. Tu dia kita tak tahu. Itu semua. Tak pergi fikir lagi. Terima kasih lo. Tak belakang warna ni. Okey, hari ini adalah hari kedua. Kita akan ronda-ronda dalam hutan untuk cari pokok bunga, pokok keladi ke apa yang kita dapat. Kita tengok nanti apa yang kita dapat. Okey, sekarang ni kita dari pondok akan bergerak ke atas. Dia kena panjat bukit sikit lah untuk pergi ke laluan utama. Okey, bukit agak tinggi sikit lah. Kena panjat sikit lah. Agak tinggi sikit lah. Suasana dia tenang, tinggi. Sana adalah pondok ujung. Keadaan bukit yang kita akan naik tinggi panjang sampai ke atas tinggi masih tinggi lagi. Di sana adalah pondok pondok yang kita duduk sana. Keadaan tinggi kita akan panjat. Ini adalah motor kita letak kat sini parking Motor kita tak motor saya. Kita tengok motor saya. Aduh, alamak, tayar pancit pula. Aduh. Tayar pancit. Aduh. Tayar pancit. Nantilah kita fikir macam mana cara untuk kita guna untuk buat untuk balik keluar nanti. Nantilah kita fikir macam mana. Jomlah kita ronda-ronda lautan ni. Okey. Kita ronda-ronda ke laluan ni, kita tengok apa yang ada dekat kuasa sini tepi jalan ni. Mana ada ikut jumpa pokok keladi ke apa. Sejuk sana di pagi hari jam 10 memang sejuk lagi, masih tenang, damai, dengar hewan-hewan. Oh, tak. Oh, Di bawah tu. dengar kicau-kicauan burung dengan
mawas bunyi yang tu adalah mawas. Ronda ke sana, kita tengok sekeliling. Pokok keladi ke pokok apa, dia cantik. Dah oh, sedap bunyi buah. Okay, sekarang kita berada di separuh. Kita tengah-tengah cari. Kita ada jumpa juga tadi pokok keladi 1-2 jenis, tapi keladi tu dah kebiasaan, dah ada kat kampung banyak. Jadi kita tak ambil lah. Kita tak divideokan lah. Kita cari keladi yang belum ada lagi di kampung. Okey. Kita ikut seterusnya sampai daripada awal sampai ke habis. Jom. Okey, pokok ni pun cantik juga. Dia spesies dia baldu. Kalau tanah lapasu memang cantik ni. Memang cantik lah. Dia punya spesies dia. Ni di kampung belum ada lagi memang cantik. Kalau kita tanam lapasu ni, kalau tinggi pokok nanti memang kalau dah banyak mesti cantik. Ini pun sejenis pokok keladi juga, tapi keladi ni dah banyak di kampung. Kita cari tempat lain. Okey, kita berada sekarang ni di tengah-tengah kemuncak bukit. Di sini satu kejutan lah untuk kami. Sebab di atas bukit ni tiba-tiba ada line. Sebab bukit ni mungkin lah yang paling tertinggi. Sebab tu ada line telefon dan line WhatsApp. Tapi WhatsApp saya tak masuk, biasalah. Handset dah, macam cakap apa, dah expired kan, pakai lambat lah line nak masuk. Tapi ada telefon yang kawan-kawan yang lain tu yang pakai, diorang dah WhatsApp, dah masuk lah. Tapi saya lambat sikit lah. Agak letih lah. Bukit terlampau tinggi.
Oh, kita tengok lah. Kita jumpa dua tanduk usa yang di atas pokok memang besar lah tanduk usa. Oh. Tapi itulah. Terlampau tinggi. Tengok. Memang tinggi besar lah. Pokok cantik. Terlampau tinggi. Tinggi tu. Oh, tinggi. Oh, bukan yang menaik kan. Tinggi. Tu tengok. Okey. Tadi kita dah ambil sikit lah pokok ni. Kita akan tanam tanam lepas tu. Sebab pokok ni cantik lah. Yang awal tadi yang kita tengok video tadi ni. Yang kita tunjuk kat awal tadi kan. Jadi kita turun, kita patah balik, kita ambil lah pokok ni. Sebab pokok keladi dalam tu semua keladi yang sama. Kali yang sama yang dah ada kat kampung. Dah banyak yang tanam kat kampung. Jadi keladi tu tak perlulah kita ambil kat sini. Kalau kita nak, kita boleh je ambil kat kampung. Kita cari pokok keladi yang belum lagi yang ada kat kampung, yang pelik-pelik lah kita akan jumpa. Jadi kita jumpa pokok ni je. Jadi kita tanam lah pokok rumah dulu. Macam itu, macam kita lalu, kita akan tengok lagi lah. Kisah keliling. Mana tahu ada rezeki kan, jumpa lagi. Ya. Sekarang ni kita tengah-tengah kemah batu. Okey, tadi kita ikat tayar pancik tak sempat nak rakam video. Kita ikat ini lah. Kita buat transit lah sampai keluar. Kita ikat je. Kalau ke belakang tu ada pokok yang saya ambil tadi. Kita tanam kat dalam batu. Batu cantik. Kita becak jalan. Oh, asal banyak nyamuk. Tunggu nyamuk. Cuba lagi sangkut sini. Dia bergerak belakang. Dia bergerak kat belakang. Jadi motor dia sangkut. Kita buat belakang tayar pula pancing dia sangkut. Sabar sikit lah. Jadi kita tunggu tengok kawan kita. Mana? Oh, tengok. Sangkut. Tinggi. Oh. Cabar. Begitu mencabar sikit. Aduh, tengok. Oh. Memang adventure. Inilah satu-satu halangan dia yang patut kita tepui untuk pergi ke hutan. Halangan ni tak dijangkau tau. Oh. Otak.